Seorang wanita warga Bangladesh yang disyaki memotong kemaluan teman lelakinya 2 minggu lalu dihadapkan ke Mahkamah Session di Johor Bahru pada Khamis. Tertuduh Begum Masuma 34 tahun pada awalnya mengaku bersalah selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan jurubahasa dalam bahasa Malaysia di hadapan Hakim Datuk Ahmad Kamal Arifin Ismail. Namun, mahkamah tidak menerima pengakuan bersalah itu selepas tertuduh dilihat tidak memahami sepenuhnya pertuduhan. Berdasarkan kertas pertuduhan, wanita itu didakwa dengan sengaja menyebabkan cedera parah terhadap seorang lelaki, Babu Mondol 33 tahun dengan menggunakan sebilah pisau iaitu satu senjata yang boleh menyebabkan kematian jika digunakan sebagai senjata salah. Perbuatan itu didakwa dilakukan di sebuah rumah di kawasan setinggan belakang sebuah kilang di Gelang Patah kira-kira jam 1 pagi, 8 Oktober lalu. Mahkamah tidak membenarkan jaminan dan menetapkan 11 November depan untuk sebutan semula kes bagi mendapatkan khidmat jurubahasa Bangladesh. Sementara itu, di Mahkamah Magistrate Johor Bahru, Begum turut didakwa tidak memiliki dokumen sah untuk memasuki negara ini di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959, 63 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 6-3 Akta sama. Pada 9 Oktober lalu, media melaporkan seorang wanita warga Bangladesh ditahan polis selepas bertindak kejam memotong kemaluan teman lelakinya akibat cemburu apabila mengetahui lelaki itu masih mempunyai isteri di negara asal.